terbang membati di waktu pagi, singgah sebentar di hujung desa. Generasi madani kita sanjungi, menyemai kepimpinan jiwa bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani, salam ilmu Tokat Jaya. Anda bersama Nur Fatah Binti Syafari, wartawan anda dari TV PSS. Pada hari Isnin 27 April 2026 jam 8 pagi bertempatkan di Dewan Terbuka SMK Bandar Baru Sintok berlangsungnya satu program seminar kepimpinan generasi madani di bawah anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia melibatkan seramai 200 orang pelajar. Sekarang kita bersama dengan Puan Zainurul Huda, tetamu jemputan untuk ceramah ini. Tuk Puan, soalan untuk Puan, apakah tujuan ceramah ini? Okey, terima kasih kepada adik Fatihah. Okay, soalannya adalah apakah tujuan utama kita punya aktiviti ataupun ceramah seminar untuk hari ini. Kita bersama-sama dengan adik untuk hari ini di SMK Bandar Baru Sintok, kami melaksanakan seminar kepimpinan generasi madani. Okay, kalau dulu namanya adalah Malaysia Future Leader School untuk tier 2, tapi sekarang ni kita namakan seminar kepimpinan generasi madani, di mana ia adalah level 2, tier 2 sebelum ke peringkat yang seterusnya, iaitu program kepimpinan generasi madani yang akan dilaksanakan selama 4 hari 3 malam di Pusat Latihan Kenegaraan Kulim ataupun Pusat Latihan Kenegaraan Langkawi, negeri Kedah, di mana yang adik-adik yang terpilih di setiap sekolah 10 orang yang akan terpilih akan bersama-sama dengan kami untuk laksanakan program ini. Dan untuk sesi ceramah pagi ini juga kita akan bersama-sama dengan penceramah jemputan daripada Institut Amin Baki Cawang Utara dan juga bersama-sama dengan sini adik-adik, iaitu alumni angkatan belia Madani Malaysia yang akan bersama-sama menceritakan perjalanan diorang daripada zero to hero, di mana perjalanan daripada bermula langkah pertamanya macam ni di sekolah adik-adik sampai akhirnya diorang sampai pergi untuk maklumat adik tahun lepas pernah buat melaksanakan cakap kata satu aktiviti iaitu pengantarbangsaan di Osaka, Jepun. Terima kasih Puan Huda sudah dimulakan masa bersama pelajar SMK Bandar Baru Sintok. Okey, sama-sama. Pindah kepada tempat lain yang istimewa. Kita ini tulis untuk soalannya. Tulis 3 lah. Agar mencari pekerjaan yang ideal. Awak ada peluang untuk memilih sekarang. Awak minat apa ni? Kakak minat bidang apa? Okey, bisa sebut A? A? Okey. Okey. Bila saya sebut down, awak letak up, down, 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 down. Saya kat down, 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 up, down, Program ini diadakan untuk melahirkan generasi madani yang lebih menyemaikan sifat patriotisme dan berkualitas dari segi intelektual dan berfikiran kritis. Sekarang kita bersama dengan Cikgu Isma, guru bertugas untuk program ni. Cikgu, adakah program yang sedang berlangsung sebentar memberi 1001 manfaat kepada pelajar SMK Baru Sintok dan kenapa? Okey, dulu terima kasih kerana memberi peluang saya untuk memberi pendapat. Pada pendapat saya, manfaat yang didapat pelajar sekolah Bandar Baru Sintok dapat ialah membentuk jati diri, memberi keyakinan serta membentuk kepimpinan dalam diri mereka. So dalam sikit sebanyak dalam program yang kita jalankan ni, memberi keyakinan juga kepada pelajar untuk menunjukkan bahawa diri kita ni boleh untuk menjadi seorang pemimpin dan juga membentuk jati diri yang sebenar. Terima kasih Cikgu atas jawapan yang diberikan. Okey, terima kasih. Malaysia Madani. Aku kasih Malaysia.
Konklusinya, program ini dapat dijalankan dengan lancar. Diharapkan program yang berlangsung sebentar tadi dapat memberikan 1001 kebaikan kepada pelajar SMK Bandar Baru Sinto. Kalau ke Pekan membeli jamu, singgah sebentar membeli delima. Sekian liputan dari kami untukmu. Semoga berjumpa di program yang akan datang bersama.